Anasir yang tak berjiwa, mencabar maruah dan diri. Angkara yang tak berwajah, mencari hati budi. Terdengar runut bunyi bagai nadi berdenyut. Metropolitan rancak bertentangan bergelut. Anasir yang tak berjiwa haruslah dipinggir ke tepi. Angkara yang tak bernota hendaknya tiada lagi. Restulah perjuangan tulusku demi tersurat cinta. Insan dalam pergolakan mencari cahaya, menuntut kesetiaan untuk menyatakan cintaku anganmu, mimpiku dan bangunnya. Aku hajatku sama dan satu, mau menyeru sebuah dunia baru. Semuanya geng naga dah kena tangkap. Lepas tu Syarah VCD. Suku Sakat merempit. Kes Samon, Ragot. Banyak kes semua dah kita dah tutup dan selesai. Senanglah hidup kita lepas ni. Tapi tak sangka dalam kumpulan kongsi gelap macam ni pun ada upacara perlantikan ketua. Lepas tu ada macam-macam peraturan. Dia orang buat semua peraturan tu sebab tak nak ada perpecahan. Macam pertubuhan lain. Apapun, kita memang patut tarik nafas lega sebab tak berjaya lumpuhkan mereka. Saya baru dia dapat sumber dari Tuan Nazri. Kumpulan naga mungkin akan aktif semula. Relax. Jangan kecewa sangat. Kan kita baru saja lumpuhkan kumpulan mereka. Tak sangka, sekejap je ketua yang dilantik tu mati, dia orang dah nak melantik ketua baru pula. Memang mereka akan melantik ketua baru kerana beberapa ahli mereka telah berpindah ke kumpulan lain. Kumpulan naga telah berpecah belah. Memang itu pun cara kita untuk melumpuhkan kumpulan mereka. Tapi, apabila ketua baru akan dilantik, kumpulan naga akan bersatu dan aktif semula. Jadi tugas kita sekarang adalah memastikan mesyuarat kumpulan naga seterusnya tak akan berlangsung. Apa pasal ni? Pat, kau cakap betul, Pat. Kau agak aku layak tak jadi ketua kumpulan naga ni? Layak pasal tak layak. Selama ni pun kau yang buat kerja. Tapi kenapa dia tak pilih aku, ah? Orang tu siapa? Ketua akulah. Put. Siapa yang nak lantik jadi ketua? Pat, kau masih baru lagi, Pat. Banyak lagi benda-benda yang kau tak tahu dalam kumpulan ni, Pat. Halo? Okey? Okey? Kalau kau nak tahu, Pat, jom.
Ayolah. Satu rai je. Tanah. Cukup dah, babe. Mana banyak lagi? Ha? Jeng. Barang ni aku cakap kau, kalau aku jual, aku boleh dapat 2 rat tau. Macam tu bayar aku jual kat kedai emas ke masyu sikit. Tanah, pada tangan. Sini. 2 rat, 2 rat. Lu gila ke apa, babe? Kau nak ambil? Tak nak belah? Yelah, dia ni lu nak tambah kali mungil. Tak payahlah kau tak nak. Pada tangan barang gua. Malas aku layan kau ni. Weh! Pas sini barang gua. Lu jangan je pasal dengan gua. Pas sini. Pas sini. Weh! Mereka kau pinjam dulu. Hud, kita nak ke mana ni, Hud? Kau ni banyak bunyi lah. Kau ikut je lah. Hud, aku rasa tempat dia lain macam lah, Hud. Kau nak jumpa siapa kat sini? Kau relax lah. Kau juga nak tahu kan siapa pengganti ketua. Hud, takkanlah dekat sini kau nak jumpa. Tak apa. Kau duduk sini. Aku sampai lagi. Apa aku buat kat sini, Hud! 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 Bagi tahu aku siapa jadi ketua, Hud! 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 Bagi tahu aku, Hud! Siapa akan jadi calon ketua, Hud? Hud! Ada 3 kemungkinan kenapa Hud dibunuh. Kemungkinan yang pertama, kita memang tahu yang Hud ni memang nak jadi kepala kumpulan naga. Dan mungkin di antara calon-calon itu, ada yang menganggap Hud ni sebagai satu ancaman. Dan yang kedua pula, rahsia saya dah terbongkar. Dan mereka mendapati bahawa Hud tu adalah salah seorang pengintip polis. Kemungkinan yang ketiga, Tuan? Kemungkinan yang ketiga adalah kedua-duanya sekali. Di mana mereka tak mahu Hud menjadi ketua dan identiti saya terbongkar. Kalau macam tu, apa kata kita orang pula yang ambil alih dari sini, Tuan? Dah terlambat dah sih. Sebab mereka akan melantik ketua baru dalam jangka masa yang terdekat. Dan tak ada masa untuk awak semua mendapat kepercayaan daripada serpihan kumpulan naga ni. Kita tak ada apa-apa lead lain untuk mesyuarat tu. Buat masa ni, seorang saja yang dapat bantu kita. Nurdiana Hudin. Dan dikenali sebagai Nana, anak tunggal Hud berusia 18 tahun. Dia dibesarkan oleh Hud sendiri dan seperti ayahnya juga, Nana terlibat dalam kegiatan jenayah. Dan setakat ni, jenayah yang dilakukan adalah pecah rumah, penyeluk saku dan sudut VCD. Hud! Bagi tahu aku siapa jadi ketua, Hud! Bagi tahu aku, Hud! Siapa akan jadi calon ketua, Hud! Hud! Hana. Jeng. Duit kau nak lebih aku bayar. Kau tak bayar tak apa. Apa ni?
Kau nangis ke? Nana. Baru aku nampak yang kau ni macam perempuan kan? Yelah Nana. Kuat macam mana sekali kau ni pun, kau tetap juga seorang perempuan ya? Dan kau perlukan gelayan seorang lelaki macam aku ni. Aku gurau je Nana. Kau tak payah bayar duit aku pun tak apa. Aku gurau je. Bukan senang nak cari dia, Rita. Si Nana tu macam belut, kau tahu tak? Banyak sangat tempat dia lepak. Masa aku dengan Hood dulu nak cari dia 2-3 hari tau. Lalas kau tahu kat mana dia lepak? Dalam gerabak kereta api. Nak salahkan siapa Azri? Dari kecil dah dibesarkan oleh Hood, seorang penjenayah. Macam mana budak tu nak jadi baik? Mak dia pula, macam mana keadaan mak dia? Mak dia dah mati. Lagi. Ya dia. Betul! Nana mana? Mana dia tahu bang? Kau cakap lah betul-betul. Kalau kau jumpa Nana, kau call aku Kalau tidak, lock up. Dulu sikit. Apa ulu-ulu? Kau nak beli ganja kan? Taklah bang. Ini je. Oh, kau nak pergi klinik kan? Sini aku bawa kau pergi klinik. Jom. Bang. Ayalah. Sendiri lah. Mak Buan rupanya. Kau bagi tahu aku pasal Gena ke? Kau berani minta dia kat polis Okey. Jack terlibat, bos. Kau jangan kecil aku, Leman. Betul, aku tak tipu. Jack memang terlibat. Dia nak suruh orang dia jadi ketua naga. Lepas tu, dia nak serap semua orang masuk dalam kumpulan dia. Itu je yang aku tahu. Betul, bos. Geng naga tahu semua sarang BCD. Duit keahlian Mak Rempit, duit perlindungan, semua tu bisnes Jack. Semua Jack sapu. Siapa yang Jack pilih jadi ketua? Itu aku tak tahu. Lepaskan aku lah! Bunuh kau! Lepas! Nana, dengar dulu Nana! Pengkhianat! Aku tahu kau bunuh bapak aku! Ha! Kau memang polis kan? Tikun polis kan? Pengkhianat, lepas! Nana! Lepaskan aku! Jangan! Hei! Bodoh! Bunuh kau! Ha! Lepas aku cakap! Lepas! Why? Lepas! Pengkhianat! Kau bunuh bapak aku kan? Ha? Lepas! Why? Bodoh! Lepaslah! Why?
Nabia? Hah? Nana, kalau betul Nana nampak apa yang berlaku, Nana mesti tahu pembunuh tu bukan polis. Dan abang tak ada kena-mengena dengan kes tu. Nana, kalau Nana tak bising, kau buka jari. Makan lah, kamu tahu kan? Aku dah kenyang tak mungkin kau. Nana tahu tak Nana dalam bahaya sekarang? Aku ni siapa? Ha? Aku tak ada siapa pun lah. Nana tak boleh teruskan hidup macam ni. Perjalanan hidup Nana ni masih panjang. Apa kata kalau Nana pergi sekolah? Okey? Kalau abang nak tolong, abang kasih Nana tinggal rumah abang. Nana pun faham kan? Abang tinggal seorang. Abang lelaki, Nana perempuan. Nanti apa pula orang lain cakap? Habis tu tinggal kat mana? Dah sampai. Ni, Nana kenalkan Rita. Hai Nana. Jangan takut, dia kawan abang. Macam ni, apa kata sementara waktu ni, Nana tinggal sama kakak ni? Akak pun tinggal seorang. Lagipun Nana dalam keadaan baik sekarang. Eloklah duduk dengan kakak. Akak tahu Nana tertekan sekarang ni. Tapi Nana kena bantu kami. Kami perlu tahu apa-apa yang ayah Nana pernah beritahu dengan Nana. Dan apa-apa yang Nana tahu tentang mesyuarat kumpulan ayah Nana. Aku takkan jadi tikus. Aku takkan jadi pengkhianat. Habis Nana nak ramai lagi mati lepas ni. Rita. Apa kata kalau kita bincang ni lain kali? Nana kan ni? Sadar. Kau tak takut dia lari? Kalau dia nak lari nanti, dalam rumah kau pun dia boleh lari. Macam mana kau jumpa dia? Dia nak bunuh aku. Dia sekarang ni dalam proses keliru. Dia tak tahu siapa dia nak percayakan. Dia nak percayakan aku. Tapi tak boleh sepenuhnya. Sebab aku ni polis. Dia pula daripada keluarga penjenayah. Sekarang ni apa yang kita boleh buat? Kita tunjukkan kepercayaan kita pada dia. Kalau ada apa-apa bincanglah Zoro. Afsar pula nak bergaduh. Kalau aku tak nak, kau nak kata apa? Tengok baru sekarang aku nak keluarkan pistol aku. Cari makan je lah. Jack,
Kau jangan nak putar belik cakap dengan aku. Kau ingat aku tak tahu apa yang kau buat? Dan kau ingat aku tak tahu apa yang kau akan buat lepas ni? Aku pernah bagi amaran pada kau, jangan kacau kumpulan naga. Geng gua tak pernah kacau geng lu. Naga apa? Ada lagi ke kumpulan kau tu? The last time I check, orang kau semua dah belah. Jack, tak payahlah cakap putih dengan aku. Dengan Hood kau boleh main-main. Dengan aku, kau jangan, Jack. Kau getak aku ke Zoro? Tak adalah. Mana aku berani getak orang? Tapi kau kena ingat, aku tahu kau buka gudang VCD tu kan? Mesinnya pun baru je sampai. Panas sikit. Jadi tentu kau tak nak tempat tu disapu bersih dengan polis kan? Kau jangan nak main kotor dengan aku, Zoro. Aku main kotor? Nampaknya kau yang getak aku ni. Sama-sama cari makan. Aku tahu apa aku buat, Zoro. Kau janganlah takut. Aku bunuh Hood pun sebab nak tolong kau. Kalau tak, macam mana kau jadi ketua? Okay. Macam tu, tak apalah. Terima kasih je lah. Sakit lagi ke tangan tu? Nah, minumlah. Nana berehatlah dulu ya. Kalau ada apa-apa, cakap dengan Akak. Tak ada apa-apa. Nana tahu tak? Dulu masa kecil-kecil, Akak pun macam Nana tau. Budak perempuan lain sibuk main masak-masak. Akak main polis entry. Diorang main batu seremban, Akak main lestik-lestik, tembak-tembak macam lelaki. Tapi Akak buat tu semua sebab Akak nak tunjuk yang Akak ni kuat. Tak ada siapa boleh bully Akak. Tapi dari sudut hati Akak, cuma Akak je yang tahu betapa sunyi dan takutnya Akak. Macam mana Akak boleh jadi polis? Panjang ceritanya. Tapi Akak memang minat kerja ni dari kecil lagi. Akak tahu kenapa Nana tanya. Sebab Nana peminat kan? Nana pun boleh. Tapi Nana kena rajin belajar. Mana tahu satu hari nanti Nana boleh jadi polis macam Akak? Jadi ketua polis ke? Nana, sekarang ni Nana seorang je yang boleh elakkan ramai lagi budak sebaya Nana jadi anak yatim piatu. Bos. Bos memang hebat tadi, bos. Sampai Jack banyak kucat muka dia. Memang bos layak jadi ketua lepas ni. Baru dia tahu langit tu tinggi rendah. Dah, jangan cakap banyak. Mana dadah yang aku suruh beli tu? Kau dah beli? Dah bos. Saya dah order dah tadi bos. Lepas ni, bos hisaplah bos. Kau belum layak bermain dengan aku. Saya dah dengar. Ayah, Zoro dengan Jiman. Diorang dah dilantik jadi ketua kumpulan tu. Saya tak kenal Zoro tu. Tapi ayah cakap, Jiman memang nak keluar dari kumpulan tu. Awak pernah jumpa dengan mereka? Zoro pernah. Tapi Jiman tak. Tak apalah.
Sekarang ni apa jadi kat saya lepas ni? Nana kena belajar. Belajar? Awak nak suruh masuk apa? Sekolah anak yatim tu? Sekolah budak jahat? Excuse me? Nana, tempat tu bukan macam apa yang Nana sangkakan. Tempat tu okey. Kat situ lagi senang Nana nak belajar, nak concentrate pelajaran, tahu? Apa masalahnya saya tak bertinggal rumah ni? Tak boleh tinggal rumah ni ke? Kejap Ni Azri. Aku baru dapat maklumat. Salah seorang ahli kumpulan naga dah kena bunuh. Semuanya kerja Jack. Siapa? Zamzurai. Dia orang panggil Zoro. Dari apa yang Nana cerita, Zoro adalah calon baru. Dari seorang, nama dia Jiman. Tak berita. Kau tolong tengok dengan Nana. Kau tanya dia pasal port dia orang. Nanti apa-apa aku call kau. Okey. Kau nak ke mana? Tak apa, nanti aku call kau. Kalau Jack terlibat, kumpulan naga bukan saja akan beraktif balik dan tentu akan bertambah besar lagi. Pasal tu kita tak nak benda ni berlaku. Dan bila Jack terlibat, tentu susah kita nak tahu di mana mesyuarat tu akan berlangsung selepas ini. Tapi menurut Tuan Asri, semua calon lain telah mati dibunuh Jack. Dan tentu calon Jack tu akan jadi ketua. Mesyuarat tu akan diadakan bila-bila saja. Ya, tentu Jack tak nak lengahkan masa. Dia takut geng naga lain cuba nak rebut tempat tu. Maksudnya, tentu ada geng naga tu tak tahu mana tempat tu. Tapi lepas diorang dah semua kena tangkap hari tu, tak ada siapa yang berani bocorkan rahsia tu lagi. Lagipun, Tuan Azri dah tak boleh mengintip kumpulan tu lagi. Tak semestinya, Nasri. Budak-budak gangster macam ni semua tak boleh diharap. Nasri, aku rasa aku nampak Nana lah. Makan Tuan. Mana mesyuarat ketua korang malam ni? Mana saya tahu. Saya cuma lagi kecil. Hei, engkau ketua baru kumpulan naga kan? Kau saya macam ketua ke? Dah, tak payah cakap banyak. Kalau kau tak nak cakap, tak apa. Ikut aku balai. Erin, bawa dia hospital. Bos, kenapa Ray tak nak bagi share ni semua kat bos? Kau gila ke? Berani kau sebut pasal Ray depan aku, Bukan apa, bos. Cuba bos fikir. Ray sekarang ni bersenang lenang kat Hong Kong, Siam. Bos susah payah buat kerja dekat sini. Kalau nasib bos baik, bos merengkuk dalam penjara.
Tapi kalau nasib bos tak baik, saya tak tahulah kat mana kubur bos. Cukup. Sekali lagi kau sebut pasal Ray, aku pecahkan kepala kau. Faham? Nana minta maaf. Nana tak nak pergi rumah anak yatim tu sebab Nana bukan anak yatim. Tak apa, Nana. Kita biarkan hal tu dulu. Lepas ni baru kita bincang, okey? Nana kena banyak berehat. Nasir? Ada apa-apa berita? Nazri dengan Erin tengah follow up. Okey, good. Tapi macam mana diorang nak cari Puan? Jack tu banyak sangat pot. Jack dah tahu yang kita tengah cari dia. Tak apa. Lepas mesyuarat tu, kita tangkap Jack dengan Jiban. Saya tahu. Jack sekarang ada tempat baru. Saya pernah dengar Abah bincang dengan Zoro. Diorang dah tahu Jack baru buka kilang WCD haram. Dan diorang nak gunakan kilang tu untuk ugut Jack. Jangan masuk campur hal kumpulan diorang. Kumpulan Naga dan kumpulan bos akan bergabung. Ada siapa di antara orang kau yang tak setuju? Budak-budak saya semua okey, bos. Kalau macam tu, tak payah kita buang masa lagi, bos. Aku dah tahu stop. Anda semua dah dikepung! Lebih baik menyerah diri! Clear dong. Jet terlepas. Kuat. Dah lama kita tak dengar pasal Ray. Dia takkan bebas lama, Nasir. Orang jahat akhirnya akan ditangkap juga. Betul. Walaupun dia hebat, tapi dia kena ingat, Puan. Setiap manusia ada kelemahan.
Dan saya percaya satu hari nanti dia pasti jatuh ke tangan CID. Apa yang Puan fikirkan? Informer saya ada bagi tahu yang Ray akan pulang ke Malaysia, Sekarang dia dekat mana, Puan? Hong Kong. Tapi saya tahu dia pulang ke Malaysia mesti ada sebab. Macam mana Puan boleh pasti? Ray ingat dia pandai, tapi sebenarnya polis lagi pandai. Nasib dia tak baik hari ni. Berani dia buat macam tu depan kita, Mana dia nak pergi? Dia ingat dia boleh lari dari kita ke? Tunggu apa lagi? Go! Jenazah waktu lintas bagai pantas peluru. Metropolitan rancak perjalanan.